Bila kita dekat bazar Ramadan, dia punya godaan tu memang sebelah kiri kanan, depan belakang semua ada. Dia berbalik pada keteguhan iman lah. Kelantan pun Tak ada kan? tak ada. Cuba sebut salam. Salah. Caca kalau boleh nak puasa penuh. Ya, betul. Macam Tapi tu lah kita nak. nak buat macam mana? Betul, Allah bagi betul, cuti betul, kan. betul, Alhamdulillah. Lagu Teman Raya tu di craft bahasa Melayu apa? Diukir. Diukir. Direka. Dibentuk. Memang untuk karakter tiga-tiga tu. Faham ni? Karakter Mak, karakter Caca, karakter Furhan. Yes. Sebab tu dia rasa macam selesa lah nyanyi. Apakah suratan? Lagu tu. Aku ambil key dia lah. Sama lagi. Tu je. Raya, saya tak memberi raya. Bestnya kehidupan awak. So ramai orang macam, kenapa tak bagi duit raya? Sedap apa? Saya nak orang appreciate saya tanpa duit raya. Mike bocor cerita jujur. Mike bocor berani kata go. Mike bocor cerita jujur. Mike bocor berani kata go. Mike bocor cerita jujur. Mike bocor berani kata go. Mike bocor berani kata go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan kami. Sebenarnya bila korang tekan je kita orang punya video ni, makna korang adalah orang yang rare. Sebab video ni dah lama tak record, which is Mike bocor. Sebenarnya kita dah untuk tahun ni saja, ini adalah video pertama yang kita keluar. Ngam-ngam kita dah lama tak jumpa. Kita jumpa terus hari raya. Jadi siang-siang kita nak minta maaf. So sebab kita pun masing-masing punya aktiviti yang tak dapat dielakkan. Jadi kita curi masa juga hari raya kita berkumpul, kita bersama-sama, tapi bersama dengan siapa? Confirm. Tak apa. Sabar. Belum bocor. Orang maafkan. Jadi kau tengok, tangan-tangan yang ada ni semua ni adalah kaki tangan yang bersama dengan kita. Tapi saya kenalkan dulu sahabat saya. Saya rindu dengan dia sebenarnya. Efri. Assalamualaikum. Saya dah lama tak kembali ke Mike Bocor sebab saya bocor banyak kali. Aduh. Bukan bocor puasa, tapi bocor jadual. Betul, sebab masing-masing ada plan masing-masing. Jadinya kita Mike Bocor ni sebenarnya ramai yang tanya asal korang dah stop record. Sebab masing-masing tengah membocorkan diri. Betul lah tu. Ada ke orang tanya ke kita yang tanya? Ada. Kawan-kawan tanya, Rol, job bila? Okey, dan untuk Efri Isef sepanjang keberadaan Cakap English itself. Yes. Cakap English. Kau belum lagi. Kau sabar ke? Tak masuk lagi. Belum. Oi, aku ingat dah masuk editing dah, masuk aku dah. Okey, Sorry. sabar. Okey, untuk Efri sepanjang kita tak ada ni. Awak buat apa sekarang ni? Saya bertakaful. Saya bertakaful ke? Bertakaful tu saya. Awak jual insurans. Saya jual insurans. Awak Bertakaful. Saya jual insurans. Itu saya. Betul. Sebab macam dah tak ada orang nak panggil saya kerja. Awak bos. Awak yang bagi kerja ke orang. Mana dia panggil awak? Ya ke? Awak kena bagi kerja kat orang. Itu yang saya panggil ni, dua orang ni. Siapa? Yang di sebelah saya ni apa nama ni? Halo, saya Caca Trisha. Saya Furhan Trisha. Furhan Zahari dan juga dikenali sebagai Furhan Expose. Tapi hari ni tak dia expose. Hari ni Expose saya seorang lah. Kita tak expose sangat lah. Tak expose sangat. Dia tak didedahkan. Okay, So ada kaitan nak Caca Trisha dengan Dayan Trisha? Ada. Betul. Dia tu kakak ke apa? Lain mak pak ah. Oh. Tak ada pun, saja je. Kenapa? Muka je sama Muka je sama Macam mana Abang Farah? Yang nama Trisha awak. Dia tanya bukan nama Furhan. Saya Zahari. Sebenarnya Caca dengan Furhan, sebenarnya diorang bersama dengan kita ni alang-alang hari raya. Dan sebenarnya episod ni memang special sebab kita bersama dengan keluarga SRC, ex Mike Bocor. How special. Dah lama tak keluar, tiba-tiba kita keluar, kita bersama dengan SRC, bawa Caca dengan Furhan. So bersama-sama. Sabar. Belum. Keluarga kat sana. Dan kita bila nak sabar, bila ada keluarga mesti ada takaful.
Kita ada Amar Titan bersama kita. Aku ganti job hari ni. Ais, jangan cakap ganti. Tak, untuk episod Tukarlah kejap. untuk episod kali ni lah. Sebab diorang kata last year diorang dah rekod 8. So untuk tahun ini adalah kita punya orang kata pioneer episod untuk mic bocor. So iPad aku pula. Boleh. Kau kena tanya soalan dulu. Okey, aku nak tanya Mak. Sebab untuk pengetahuan orang, saya kenal Amar ni berapa Mak? 2012. 2012. Caca tak lagi. Caca masa tu umur apa? Masa tu aku Belum rasa dalam Caca submission. tengah ni. Dia tengah Dalam submission. Itu lama sangat. So sebab Sama aku rasa tak tahu benda. Sebab tu saya mungkin masa tu diam je kat sini kan. belum Tahu kenal benda. dalam industri lagi. So belum kenal lagi Amar macam mana. So bila kenal Amar ni sendiri macam mana rupa dia? Dia baru kenal aku daripada pukul 4 tadi tau. Ya. Berapa lama baru pukul 4 tadi. Dia kenal aku. First impression awak terhadap Amar? Lawak. Abang ni seorang yang lawak. Ikhlas. Nasib baik dia Ikhlas. panggil abang. Sebab Kau panggil uncle tadi. Sebab tadi kita orang ada buat konten. So dia memang jadi diri dia sendiri lah. Memang pelawak lah, betul lah. Tengok inilah Amar. Aku bukan main-mainnya boomers tau. Kau ada bayar tadi ke? Sikit lah. Aku dah swap kat mak dia sikit. Nanti. Tapi dia yang cakap tau. Alah, mak dia suruh dia cakap. Okey Mak, kau masih lagi aktif dalam dunia lawak? Masih. Ke kau dah start menyanyi sebab kau dengan SRC juga sekarang ni? Aku mana-mana yang bayar dulu lah. Ha? Mana-mana yang panggil aku dulu aku buat. Money come first lah. Betul. Nanti aku tanya terus terang dengan Every. Macam mana Every? Ya, saya. Tengok Amar ni. Amar ni aku start nampak keberanian dia tu setiap hari raya. Dia punya tak malu buat konten WhatsApp. Yalah dengan sebab orang. bulan puasa kena ikat apa? Baru keluar. Dia dari situ lah. Dari situ aku nampak dia. So aku macam Ma, aku rasa kita kena bikin projek lah. So hari demi hari, tahun demi tahun tidak mendapat rezeki. Betul. Tak kesampaian lah. Tahun ni kesampaian. Amar dilama. Mungkin insyaAllah. Tapi kita tanya yang dah ada job lah dengan SRC. Okey, untuk kita cakap pasal raya tadi, kita tanya Furuhan lah. Sebab aku tengok muka kau ni Fuan, kau ni mesti karakter ada lawak, ada humor sikit. Kita throwback sikit bulan puasa. Nampak macam puasa penuh Betul. ni. Saya zuhud orangnya. Saya zuhud orangnya. Nampak ini Betul. kalau Inilah biar ni Melayu terbang. betul. Di biar ni terbang ni. Ya, betul. Inilah Melayu betul. Apa tu soalannya? Puasa. Kau rasa ada tak puasa tahun ni kau rasa macam kau kan artis. So bila kau punya jadual busy, agak-agaknya ada tak boleh share momen 2026 punya puasa ni kau rasa macam weh barai lah. Aku rasa macam tahun ni macam ataupun busy sangat semenjak SRC dah bersama buat lagu raya ni, promo macam-macam. Kau boleh share? Tapi itulah selain dengan SRC, saya pun bekerja juga. Jadi kerja sebagai dulu saya ambil bidang engineering tapi sekarang dah kerja dekat Pegeso dah. Dan jadual bekerja di Pegeso sebenarnya saya bekerja dekat macam dia macam hospital lah. Bila hospital ni memang pack dengan orang. Jadi nak commit dengan SRC punya jadual tu memang agak mencabar lah. Sebab time diorang ada macam ada podcast ke macam ini free lah, macam ada program ke tarikh yang dikemukakan, mungkin saya tak free. Itulah cabaran dia. Tapi puasa alhamdulillah tak ada halangan apa-apa lah. Berapa kali bocor tu? Belum pernah lagi, alhamdulillah. Kita tanya mak kau pun tahu dah. Kau tengok kau duduk baru tahu dah. Betul. Tapi kalau Caca mungkin bocor. Confirm Caca mesti nak seminggu bocor kena wajib. Bukan Caca je. Bocor Allah bagi cuti tak apa. Betul. Tak ada masalah. Kini jarang bocor puasa. So kalau perempuan bila dia bocor, dia ganti tu bila? Biasanya ganti lepas raya lah. Maksudnya raya sebulan, ganti selepas tu. Seminggu tu ganti terus. Ya, ikut mood dia lah. Oh, kuat Sebab lelaki tu lah, kita orang kalau boleh tak nak ponting sebab nak ganti tu berat. Betul tak? Betul. Dia satu hari bocor je dia akan membawa kedua hari. Kadang-kadang bahaya. Ini pengalaman kawan-kawan. Bagi Caca lah kan.
Caca kalau boleh nak puasa penuh. Ya, betul. Macam Tapi tu lah kita nak. nak buat macam mana? Betul, Allah bagi betul, cuti betul, kan. betul, Alhamdulillah. Tapi Caca sendiri biasa perempuan ni ada aktiviti. Dan sekarang pula ada orang kata trend. Orang semua FOMO masak. Khairul Aming masak. Caca sendiri masak ke tak? Saya biasa tengok mak saya masak je. Saya bila mak saya masak, Saya makan. bukan. Awak tengok mak awak masak? Saya tengok masa saya pergi naik atas, saya workout. Wah. Yes. Betul bila time bila mak awak workout? Masa masak lah mak ada Itu- workout. Itulah jawapan dia. Betul lah tu. Time dia masak tu dia workout. Hebat mana mak awak memasak? Dia biasa kalau saya kalau masak nasi goreng ke kan mesti kena 1 kuali lah kan. Dia 2 kuali. Kiri kanan macam ni. Steady. Steady. Saya tak boleh. Mak masuk lah. Mak masuk. Mak masak. Itu nama kehebatan mak-mak. So Yeah. memang dah beli orang kata Mak ni. dah ada sebenarnya perempuan ni memang multi Mak lah mak skill. Mak ni kalau masak dia campak apa pun dia sedap. Sedap. Berani cakap tak sedap. Air tangan mak. Air tangan ibu. Air tangan ibu, Ya. air tangan mak. Walaupun saya workout, tapi saya tahu masak. Tahu masak. Macam apa? Masak goreng-goreng je lah. Contoh favourite. Kalau kata Caca masak tu sedap Kau lah. jadi lah. Mama suka saya masak nasi goreng, spaghetti. Tu mama suka bias. Spaghetti pernah, saya pun boleh masak. Saudara saya pun pernah rasa. Okey. Kek batik boleh. Okey, berarti okey. Kalau cakap pasal raya lah kan. Ini episod raya. Okey. Masakan raya yang awak boleh masak, masakan apa? Itu memang. Belum lagi? Tak belum. Okey. Soon lah. Soon lah, soon. Berapa umur sekarang Sekarang saya baru 18 tahun. Tak masuk lagi. Ni Gen Z sebenar. Sebab Sini Andy sebelah-sebelah je. Aish. Ya. Saya 98. Baru seminggu. Oh, mari kita 99 mah. Bukan. Nak juga. 99 Piman. Aku cakap tadi. Okey, untuk Amar tanya orang. Kita tanya dia patutnya. Mak, kau bulan puasa, orang dah tahu dah trend kau menjaga kat bazar. Niaga kat bazar. Kau lagi busy daripada YB kau. Betul. So macam mana mak susun masa supaya tak bocor mah? Aku rasa sebenarnya dia berbalik pada keteguhan iman lah. Dia sebenarnya dia lagi goyah sebab kita bila kita dekat bazar Ramadan, dia punya godaan tu dia memang sebelah kiri kanan, depan belakang semua ada. Depan ni jual air balang. Nasi kukus lah, nasi Arab. So bagi aku yang mencabar sedikit bila berniaga tengah-tengah panas tu je lah. Tapi masa kau berniaga tu macam mana kau tahu benda tu sesedap rasa? Kan? Nasib baik bukan aku yang masak. Dia nak masak waktu macam Dia prep awal lah. ya. Tapi sebenarnya saya sedar rasa tu dia. Aku perhati ada orang post story. Orang masa tu dah pukul 6 lah. Orang tu post story. Dia melalak. Oh ni orang je dah. Maksudnya dia ni hyper tau. Betul lah. Ada akak kat sebelah cakap, kau tak puasa ke? Cakap, kak, kenapa? Puasa tak boleh nak kita aktif ke? 5 kocau. Makanlah kurma 3 biji masa sahur. Kurma 3 biji masa sahur. Lepas tu minum Itu sunnah betul lah. kurma 3 biji. Lepas tu minum air, letak sedikit garam, Celtic salt. Sea salt tu. Untuk hydration badan. Ingat. Tapi sebenarnya 3 ke 7? Yang penting ganjil. Betul tak? Betul. Setuju. 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17. Sudah. Engkau makan kurma sampai 17 biji. Tahu dia macam makan nasi. Kau dah kerja manis. Yalah, yang penting ganjil lah apa. Makan kurma kan elok. Tak semua orang tahu Aku pula, aku nak try apa dia. Makan kurma 35 biji. Itu untuk sebulan terus. Tuduh. Tapi kau pernah pergi? Apa tu? Tengok dia berniaga? Tak pernah. Oh. Baru tahu. Baru jumpa hari ni baru tahu. Tadi ada soalan. Soalan. Farah ada soalan tadi. Tapi saya pun ada juga pengalaman berniaga di Bazar Ramadan lah. Okey. Masa tu saya berniaga murtabak. Saya table lah. Tapi memang betul. Tengah panas, adab kuali. Nak melebar, nak masaknya lagi. Lepas tu nak menghadap orang berdatang ramai-ramai. Stres lah, memang stres lah. Betul. Dia orang kata kat bazar ni sebenarnya yang paling kena jaga adalah mata.
Betul. Baik sih. Ni padat ni. Buran baik ni. Jangan curi aku. Sebab selalu kan kau kan Mama ni kepada bini-bini kami sedang tengok. Itu Ama. Itu pun yang kami dah tinggalkan. Aduh. Tapi duduk rumah pun sama. Tapi duduk rumah pun sama je. Ya, scroll IG apa. Apa ni? Ha? Apa ni? Apa ni? Uish, astagfirullahalazim. Stay tu lama kan. Astagfirullahalazim. Macam tu lah. Kau berani buat benda macam tu? Sekarang tak lah. Kita kalau boleh menolak dan siang. Average? Aku memang tengok je. Umrah lelaki. Betul lah. Tengok je. So yang pertama tengok boleh, jangan yang kedua. So kita stay je. Dia jangan berkelip lah. Syam lah. Dia dah tengok dia apa je kat situ. PS tu. Macam ni ya. Lepas tu time Usha tu kan, alamak Amar panggil beli barang dia pula. So bila godaan iman tu kata lain lah. Masing-masing pandai-pandai jaga. Ya, betul lah. So bila godaan iman tu kita dapat tepis pelan-pelan. Orang terawih biasanya masjid ke sendiri ke Majid. konsisten. Tapi kalau macam penat balik berniaga tu, aku akan Tapi buat macam ni rumah je. jadual kau hari Cepat-cepat lah. Ramadan. Cepat-cepat. Maksudnya kalau closing buka pukul 7.30. Habis pukul 8 kemar 8.30 aku akan skip Isyak kat rumah waktu tarawih. Baru pergi tarawih masjid. Faham. Aku ada satu soalan. Kita semua peminum kopi kan. Wih, Cik Boy, aku minum apa tadi? Isu dia. Minum tu. Sebab aku selalu akan minum kopi awal pagi. So bila tanpa kopi di dalam darah, aku akan pening. So bila puasa, jahanam. Macam mana survive? Lepas tu bila minum kopi lepas berbuka, maksudnya awak tidur lewat. Berjaga mata pula. Ke aku seorang je minum kopi kan? Kau minum? So macam ni. Unfortunately I'm not. Saya tak. saya berkahwin dengan orang peminat kopi. Yang di Saya rumah tu tak. macam mana minum kopi? Dia minum je. Tapi boleh tidur lah. Dia tidur je. Tidur. Mana dia kira steady genset dah. Agak-agak off Prof terus. Minum contoh latih banyak Steady. botol, tidur. Rumah juga. So Dah jadi bergantung gantung benda tu. Tapi rasanya kena kena lepas berbuka tu kena exercise kot. Betul. Bagi sebab badan penat kan. Betul, sebab Caca mak dia masak. Sambil dia exercise. Lepas tu dia naik atas buat exercise. dia bagi tahu tadi dah. Kan? Betul. Tapi kalau exercise tu maksudnya dah nak berbuka tu awak exercise ke awak daripada pagi? Saya sebelum berbuka. Tu kira Dengan memang sebelum kira burn sahur. senang lah. Sebelum berbuka dengan sebelum sahur. Sebelum berbuka dan sebelum sahur. Mak betul ke? Betul. Dia workout apa? Weh, dia buat weh Okey, puasa kita dah steady. Saya rasa masing-masing cukup puasa kecuali ABC. Kita nak cerita pasal raya, persiapan raya. Persiapan raya ni macam-macam PL. Ada tak momen persiapan raya yang korang rasa macam last minute? Kita kan pernah raya 2-3 tahun lepas kan? Raya Yang mengejut. tiba-tiba macam raya mengejut tu. Sekarang dah jadi macam trend. Tahun ni pun orang standby raya mengejut. So korang rasa persiapan raya korang macam mana? Korang jenis prepare awal sebelum puasa ataupun korang memang suka last minute untuk menyambut raya tu, pergi jalan tar contohnya berapat-rapat berimpit-impit baru rasa raya? Kalau macam saya memang dah beli awal lah. Sebelum puasa dah beli lah. Saya dahulukan anak-anak saya je. Awak kena cerita awak kampung kat mana? Saya asal mak Kelantan lah. Mak Kelantan, bapak Terengganu. Tapi saya lahir kat Kelantan tapi membesar kat Terengganu. Jadi tahun ni raya kat Kelantan lah. Tak ada muka Kelantan pun? Tak ada kan? Tak ada. Cuma sebut salam lah. Salah. Lagi bang? Try bang. Cuba. Dia nak tangkap tak tangkap kan. So sebut bau. Bau. Tu. Dah ada NG yang Tangkap. RM50. Itu sekarang dah trend kan. Tangkap orang Kelantan kan. Hey. Itulah. Ada satu tak tangkap lagi. Tak cuba. Tak berjaya nak tangkap. Siapa? Isai. Isai. Susah betul nak tangkap dia. Kau cari rindu dia. Rindu. Sampai kurus kawan tu aku tak jumpa tau. Selalu kalau awak persiapan raya memang dahulukan anak-anak dulu. Untuk awak sendiri? Saya sendiri tak nak buat apa. Wajah.
Dia scam. Dia berlatih jawapan tu. Sebab kau kenal dia pun baru tadi kan. Ya. Boleh dia bolehkan kau. Tak apa, aku okey, aku menerima. Caca? Sejak bergelar artis kan, macam mana persiapan raya awak? Hari raya kan. Biasa je. Apa yang ada berbeza sedikit sebelum bergelar artis dan dah bergelar artis? Sebelum dekat pagi raya tu kita ajar sambil gambar je. Tapi kan selepas bergelar artis ni, lepas ambil gambar tu dia rasa tu ajar saya buat try. Oh. Lepas tu tak tolong ajar stand tu. Siapa yang lead biasanya buat trending talk tu? Awak sendiri ke? Dialah. Tadi dia paksa aku dengan Furhan buat banyak step dengan dia. Aku pun tak tahulah. Mana baik. Bagus. So maksudnya dalam lagu Teman Raya sendiri, cerita Teman Raya Tak boleh. yang trend tu pun dia juga bukan? Wah dia tak. First time aku nampak Furhan menari. Itu pun dia Busak lah kau. Ya. kita tengok depan. Tu namanya kejujuran, Dik. Betul. Sampai kan masa menari dah tak ada pen. Dah tunggu. Untuk bagi dia ingat. Nak suruh mak menari sekarang? Tengok depan tu macam. Berapa lama awak fikir nak buat step tu? Dah sekejap hari tu kan. Hari sini. Waktu Caca lah koreografer dalam MV tu. Tak sampai saya ajar aku hari buat. Yang mana hebat ini adalah Gen Z tau. Jadi betul. Ajar Abang Fuhan ni kira je. Mak? Abang Fuhan senang. Dia dah biasa. Saya rockers jati. Betul. Dia jangan cakap biar orang sebut. Kalau sebelum kau cakap tadi, dia cakap Rockers Jati. Bila dah dia cakap kau menari pun dirinya. Ikat balik. Boleh lah Rockers Jati. Okay, Expose punya ni, awak punya dengan kawan-kawan ni macam mana? Sebab ni awak buat projek dengan SRC, dengan Idol apa semua. So diorang tak ada rasa tak expose sangat. Sebab saya rasa macam saya tengok dia kait. Aku suka. Inilah. Sebab tu Isan tinggalkan aku. Luah pula. Inilah masalah orang Melayu. Tak adalah apa. Saya tak dengar tu. Tadi gua je. Sama yang tadi tu. Okey, keluar yang tadi. Boleh buang lah yang tadi Saya Masalah yang ada. Cuma lagu Ayu dengan lagu saya ada lagi satu single. Itu pun solo tu lah. Jadi itu kira projek lah. Okey. So, jadi Expose sekarang ni bawa SRC juga ke atau awak saja? Sekali lah. Betul. Kira okey, one family kot. Macam every sendiri mungkin tengok perkembangan Furhan ni dia dah buat bersama dengan Caca pun kan. Jadi steady je. Saya nampak ni dengan lain. Satu macam ajar dia macam Tuan kau buat ni. Jadi macam tu, orang kena tebal ni macam tu. Setting tu. Dia ada sisi lain dia. Ada barang dia. Kalau dia dekat expose, kita tak nampak sisi dia. Tapi kalau saya kalau perform kat stage, dah biasa ramai-ramai, bila perform seorang, dia nervous. Dia nak tengok lagi. Dia pun nak tengok lagi. Dia pun dah dia perform seorang dia nervous dah. Biasa dia gugur. So bila ada kawan-kawan dia ada back support yang kuat. Betul lah. Rasa vibe dia orang. Kita tak rasa orang atas stage. Macam tu lah. Dan dia dah stay tu rasa macam semua tengok aku ni mampu ya terus. Betul kan. Tapi kita dah stand dah sesuatu. Begitulah kita dalam kumur nanti. Dah Allah kau tak hilang bilang kan. Ini podcast apa sih? Kau nak cerita betul jangan kau bilang. Tapi bila cakap pasal diorang punya lagu raya kan, ni Mike Bocho X dengan SRC. Penibatan Efri dalam lagu Teman Raya apa? Sebagai apa? Selain Composer. wah. Aku tengok banyak title dia tu every. Betul. Dia kuasa pun. Guys, depan dia tak sikit bila kuasa. Kalau aku di tahap pangkat dia pun aku buat macam tu. Sebab aku ada kuasa. Lagu Teman Raya tu di-craft. Craft bahasa Melayu apa? Diukir. Diukir. Direka. Memang Dibentuk. dibentuk. Memang untuk karakter tiga-tiga tu.
Karakter Mak, karakter Caca, karakter Furhan. Yes. Sebab tu dia orang rasa macam selesa lah nyanyi. Kan? Betul kan? Betul. Selesa. Selesa. Ke aku paksa? Semua keluar lah karakter Sangat selesa. Tak, sebenarnya aku study lagu tu tadi. Aku study tadi yang macam Caca, aku tak pernah tengok dia punya presentation. So Mak Adam ni dengan lagu apa? Lagu Katak lah apalah semua sebelum ni okey. Yang Furhan punya karakter ni aku macam Mamat ni tak mana dia nak tarik rockers ni. Dia keluar. Tapi aku Ada. suka sebab Dia sikit-sikit dia. Aku dah tengok dia daripada dia masa lagu raya dia dengan Dina. So lagu dia punya style nyanyian pun aku rasa lebih kurang macam storytelling style. Nyanyi ada time nyanyi, lepas tu ada nyanyi macam style bercakap. Tapi dia memang fit the purpose lah. Theatrical punya style lah. Yeah, man. Ya, betul. Patut SRC Every nampak kan. Ya. Tak, yang aku apa function aku? Sabar. Sikit je. Okey, untuk Amar macam cakap trend tadi kan. Promo lagu raya. Sabar. Dekat Hot FM. Mak Adam tak ada. Alah. Aku ganti kenapa? Sebab Mak Adam ke Mak tu Ma. Kan kau tadi. Mark Mark Adam. Amar punya trend rasanya ada 2 tahun ke 3 tahun kan. Dia bila kau dia start Amar? corakkan semua lagu. First trend tu. Aku rasa first masa lagu Defam, lagu Alamak. 2 tahun lepas. Tahun lepas. 3 tahun lepas kot. 2 tahun lepas. Dia jadi sebenarnya sebelum ni aku dah pernah buat dah. Tapi masa buat time raya dia dapat penerimaan yang okey lah. Sebab lagu tu pun tengah FYP macam tu Betul. kan. Dan kau sendiri memang akan buat benda tu sebagai signature kau ke? Betul, sebab kadang-kadang bila puasa je orang macam okay, mashup is coming. So okay ada lah nanti. Tapi tahun ni macam kau tak buat lagi. Belum buat lagi. Sebenarnya, Itu yang panggil masuk. Yes, dan sebenarnya itu yang nak kita nak sembang juga pasal lagu. Sebab kita cerita lagu dulu dengan lagu sekarang. Sebenarnya Amar buat benda tu kita terfikir satu benda. Lagu-lagu lama nak dikaitkan dengan lagu baru. And then adakah lagu ni dah jadi macam suara khabar? Tahun ni tukar. Dia tak ada dah. Tahun ni kalau perasan tak banyak lagu yang hit macam tahun lepas. Yang semua radio akan pukul lagu dia je. So saya tak tahu lah lagu yang tahun ni punya macam belum nampak lagi siapa. Semua tengah mencuba menaik. Tapi saya tahu ada lagi lagu-lagu yang belum keluar. Belum Dia masih keluar. lagi hold. Tengah tunggu betul-betul Lah. ni lah. Dia tunggu hari Tunggu bulan. time lah. Dia ong dia tu. Tak sebab kalau Ada feng shui mah. kalau macam Every lah, ni soalan untuk Every khas untuk Every sebab buat lagu ni bukan mudah. Mudah lah pakai Suno. Pakai Suno. Kau tak ada ke? Aku ada app tu. Itu sunio. Okey, untuk buat lagu berbeza dengan lagu yang sebelum ada AI. Dengan dah ada AI ni. Mungkin boleh terangkan perbezaan dia, mungkin boleh bagi tahu macam Dia AI ni memudahkan sebenarnya. Tapi bukanlah 100% dia. Jadi orang yang buat salah guna tu yang salah sebenarnya. Yang menggantikan manusia. Jangan gantikan. Betul. Tu je. Melajukan kerja kita lah. dan okey, itu satu. Bila Suno ni contohlah buat lagu, adakah lagu ni punya soul masih sama? Kalau ditulis lirik dan melodi asal daripada penulis, dia akan ada soul tu. Suno ni hanya untuk buat music production lah. Untuk craft kan je lah. Craft Finishing producer sendiri akan buat lah kan. So adakah macam korang ataupun Jay-Z, Caca sendiri kan, adakah benda ni Caca rasa benda yang macam ni zaman I kot, I rasa okey, I rasa macam, ataupun you suka lagu-lagu yang nostalgia dulu-dulu? Bagi pendapat Caca, saya suka lagu yang dulu-dulu. Contoh. Tak suka lagu AI sebab tak nampak fresh. Macam buat-buat lah. Macam mana cakap contoh. Kalau dulu lah, Caca lagu sendiri, kalau kita cakap pasal raya kan, Tu lagu raya. treatment lagu raya macam ni yang awak suka? Contoh lagu raya apa? Saya paling suka? first dengar lagu raya yang ada dua. Masa tu Satu- mak nyanyi. Bukan. Okey. Masa tu radio macam belakang tu Semua kan. mak ada. Satu, Indahnya di Hari Raya. Okey. Zainal Zain. Okey. Nombor dua, Pulanglah Aisyah. Saya suka lagu tu. Kenapa? Macam mana lagu-lagu tu? Pulanglah. Bukan. Aisyah. Betul lah kata. Betul lah tu. Macam mana pulang lah? Betul lah tadi. Macam mana tadi? Di desa. Bukan. Salah. Aku dah agak dah. Apakah suratan? Lagu tu. Fitri. Aku ambil key dia tau. Sama lagi. Tu je. Sekian Sekian lama bercinta.
Aku mikir lagi tau. 2 kali tau. 2 kali audition tu. So maksudnya tak adalah orang kata tanggapan yang Gen Z ni suka lagu-lagu yang sekarang ni. Sebab Tak. lagu-lagu sekarang ni ada yang bagus, ada yang Yeah. try hard, ada yang macam kita letak je tiba-tiba hit. So which is adalah balance ni, macam Every sendiri dah involve kedua-dua industri ni kan. So nak tak nak kita kena telan, dan teknologi ni is there. Kita kita kena memudahkan pakai. cara lah. Betul tak? So untuk kita punya industri sekarang, Amal sebagai orang yang tengok macam dia orang memang dah ada hari kat studio. Kau dengan aku bukan mah. Okey. So kau rasa sekarang punya movement music lagu raya dulu dengan lagu raya sekarang mah? Kita tak boleh nak menafikan tentang peredaran zaman kan. Sebab ada orang yang memang suka lagu, contoh macam lagu Defam, sebab lagu tu fresh. Ada orang suka lagu-lagu macam Hail. Tapi itulah, setiap lagu yang dihasilkan memang ada karya tersendiri, kesenian masing-masing. So bergantung pada orang nak dengar ke tak nak dengar, terima tak terima. Kalau tak sedap, mungkin itu bukan benda yang nak didengar lah. Tapi kadang-kadang kesedapan atau tak sedap lagu itu, bagi aku kan, sedap tak sedap lagu tu biarkan. Tapi jangan sebab lagu tu tak sedap tapi orang main benda-benda fizikal, contoh penyanyi dia ke. Contoh ada satu benda ni yang berlaku pada satu influencer, silakan. Orang cakap lagu dia tak sedap. Okeylah, tak apalah lagu dia tak sedap ke apa. Tapi janganlah kita sampai bermain dengan suara ni pit lah, suara ni dah memang suara dia macam tu. Kita tak nak buat apa. So patutnya zaman sekarang ni kita patut jadi lebih supportive, jadi lebih bijak. Sebab dia mengambil masa dan dia mengeluarkan duit untuk nak Effort dia hasilkan effort sendiri. macam tu. Betul. Mungkin ada beberapa benda yang dia terlepas pandang. Kita janganlah kita pun tiba-tiba kita nak buat kerja Tuhan nak. Kita nak buat kerja malaikat tak sempat nak catat lagi. Kita dah mencatat dah. Betul. Tapi dekat situ aku nak tanya. Okay, contoh bila kau cakap macam tu kan, adakah lagu Alamak tu disebabkan Defam dia jadi? Mungkin Kalau juga. Alamak tu bukan Defam, adakah dia tak jadi? Betul? Kan? Betul. Dia sebenarnya bukan atas lagu saja, dia penyanyi juga Atas kan? penyanyi juga. Artis tu juga. Tapi sebenarnya kalau bagi saya lah kan, itu apa yang point tu betul juga. Tapi apa yang penting Allah nak bagi, dia bagi lah. Mungkin Rezeki kalau orang lain nyanyi tak jadi. Betul. Tapi dah tertulis memang tu lagu dia, memang dia akan meletup dengan lagu tu. Itulah dia. Sebab contoh lagu dua orang kan, lagu kau dengan Dina kan. Dina tu kalau dikeluarkan ganti orang ni aku tak nampak. Betul. Atau Dina tu dia maintain, kau diganti sebab aku tak nampak. Sebab Betul. dua-dua tu dia saling compliment each other lah. Betul. English. Kau dengar aku cakap English ni. So brilliant. Yeah, man. by the Sometimes way- ridiculous lah. Yeah. Actually, Tapi sebenarnya lagu Raya di Rumah Dinda tu, sebenarnya sebelum Expose dan Dina nyanyikan lagu tu, sebenarnya lagu tu nak bagi pada senario. sebab aku dengar sebenarnya aku pernah buat lagu sesat lagu tu. Ini yang bocor So ni. lagu-lagu tu banyak membawa kepada lagu senario juga. Betul. Pattern dia, melodi dia. Tapi dah tertulis diorang tolak lagu tu sebab diorang tak minat lagu tu. Tapi bila kita orang bawa, benda tu jadi. Betul. Itu dah sebenarnya dah tertulis dah. Rezeki lah, rezeki awak kan. Rezeki daripada Allah SWT sebenarnya. Ya. Tapi tadi bercakap pasal AI tadi kan. Sebenarnya AI pun bagi pendapat saya pun dengar juga AI kan. Saya bandingkan dengan human punya. Sebenarnya AI pun sekarang dah ada feel human touch tu. Bila dia menyanyi, bila dia AI kan lagu tu, dia ada rasa lah. Lenggok dia tu kan. Ada rasa lenggok tu, ada kalau sebagai penyanyi kan, setiap hembusan kita menyanyikan setiap kataan tu ada rasa dia. Tapi AI nyanyi pun ada rasa dia. Tapi itulah, tapi tak patutlah kan, sebab itu adalah hak cipta daripada company. Jadi tak patutlah kita macam salah guna lah kan. Dan sebenarnya AI ni macam kita load sistem dalam tu. Kita upload. Kita Kita feed kita ni dia akan upgrade dia punya dia punya source dalam tu. So that's why makin lama dia makin baik tau. So makin lama kita kena lagi baik untuk menggunakannya, bukan dia menggunakan kita. Ya, Betul tak? Betul. Saya setuju. Okey, baik. Untuk hari raya ni kan, sebenarnya selain lagi kata berita-berita seronok ataupun cerita-cerita yang seronok kita dengar, ada juga benda-benda yang kita nak dengar yang pengalaman korang. Contohnya momen pengalaman raya yang paling worst lah. Sedih lah. Kita tengok muka Furhan, muka sedih kan. So kita try mungkin okey, ni cerita jujur. Kau ada pengalaman, mungkin kau balik kampung zaman belajar, aku kena tinggal bas, aku kena sorang-sorang ke apa ke.
satu cerita yang paling rare? Paling rare kan. Ada saya pergi satu tempat tu, rate dia 180 je. Oh bukan eh? Oh iya cerita tadi. Oh bukan eh? Oh. Oh okey. Itu kita Itu orang itu orang lain yang raya. Alamak. Dia sedih lah Mesti sedih manual lah Mak. Apa beberapa saya tak ingat tahun bila, tapi kan saya cakap saya Kelantan kan. Kelantan tu ada nenek saya, moyang saya, atuk saya. Lepas tu semua dah tak ada lah. Itulah. Lepas tu hari tu masa saya masih lagi belajar dekat UTM masa tu. Tengah exam, tengah puasa, nenek saya meninggal. Dan jadi saya tak boleh balik. Itu yang paling sedih lah. Bila balik tu rasalah kehilangan tu. Dia rasa macam kosong. awak paling rapat kan dengan arwah nenek paling rapat. Dia yang banyak kan? Dia banyak ni lah apa Ni, salam kau. bukan salah kau tak. Dia paling banyak membel kat saya. Tak, dia boleh cakap pasal nenek atau atuk lah. Walaupun kadang-kadang dia tak ada duit sangat kan. Tak ada duit lah, tapi dia akan dengan cucu-cucu dia macam, Ya. ada salam kau diam-diam tau. Betul. Mana dapat? Tak ada. Duit tu walaupun ada RM5 ke, tapi itu lah. Betul. Kalau macam dia tahu cucu nak balik, mesti dia beli macam-macam. Betul. Makanan kan. Tapi bila dia tak ada tu rasa macam kehilangan lah. Ya. Tak, sebenarnya aku ada personal bila kau cakap pasal nenek ni kan. Terus terang aku nenek dengan atuk dua-dua tak ada dah. Belah wife aku, belah aku sendiri dah tak ada. So momen bila kau cakap tadi tu, bila nak gerak tu, macam dulu nenek aku ada kedai guncit tau. So kadang-kadang kedai guncit orang tua-tua ni dia tak ada pun. Dia tak ada nak menjaga sangat. Dia nak sekadar ada aktiviti je. Nak buka, nak cucu tengok balik budak-budak. dia akan stock up. Cucu balik dengan barang sekali. So aku cakap macam mana ni aku menjaga masa tu. Itu cerita yang orang kata kelakar dan aku rasa seronok masa raya. Tapi bila aku recall balik, kalau perasan nenek-nenek kita dulu, dia mesti duduk bila nak balik tu dia buat muka sedih tau. Betul. Kita macam masa kecil-kecil kita tak rasa tau. Tapi sekarang bila kita dah ada tengok anak, tengok mak kita layan anak kita macam mana, baru kau rasa momen tu macam sebenarnya dia orang happy tengok anak-anak kita dah grow, ada cucu apa semua kan. So bila dia yang paling menyayat hati adalah bila kereta berjalan tu dia lambai sambil betul. itu sampai sekarang bila aku teringat momen tu, bila kau sebut tu aku terus macam itu yang paling Mungkin kita atuk yang sama. Mungkin yang sama kot. ya tu. Nama apa? Furhan? Bukan. Farhan? Firhan. Mungkin atuk yang sama ni. Tapi betul lah. Kalau orang tua dia sorok lah dia punya sedih kan. Betul. Depan cucu-cucu, depan anak-anak dia. Tapi sebenarnya dia yang paling ambil tahu pasal kita lah. Betul. Kalau macam apa, kalau kita jatuh kan, dia call daripada jauh, call hari-hari, call nak tahu perkembangan kita kan. Itulah dia punya concern terhadap kita lah. Betul. Sebab dia lebih sayang daripada mak bapak kan. Ya betul. So macam Caca sendiri, sekarang ni bila raya Caca sendiri, mungkin Caca pernah tiba-tiba pagi-pagi raya baju berlubang. Contoh tanya. Baju Sebab aku pernah berlubang. baju berlubang tu, aku tanya dia. Baju bang tak pernah lagi lah. Kau nak cakap bini kau gosok. Tak, lepas tu belum kahwin, sendiri buat. Kalau baju berlubang tu baju lubang tu tak pernah lagi lah. Okey. Baju mak yang berubah. Mana tahu. Semua cantik. Semua cantik. Tapi Tapi sebelum berlubang tadi, Caca sediakan baju sendiri ke mak sediakan? saya sediakan. Nampak. Pemilihan baju tapi- raya setiap tahun, siapa yang tetapkan? Untuk tahun ni saya Siapa keluarkan bajet? siapa gua akan baca kena bagi tahu kat sini. Semua. Bukan. Tak adalah. Tak ada. Saya kalau ada duit lebih, saya suka kongsi dengan family saya. Lepas tu kalau setiap kali raya, macam kan kita ada salam-salam raya semua tu kan. Saya kalau raya memang salam tu tak nangis tu memang tak sah. Faham tak? So bila saya salam tu kan,
macam saudara saya usik saya, suka usik, dia cakap, kau nangis mana ada, tapi air mata air mata dah. Lepas tu kalau bukan tak payah apa tu Sabar, baru nak cakap salam raya, sabar. Tapi kalau bersalaman tu mesti ada nangis tak? Ada satu disebabkan apa? Banyak. bukan, biasa orang cakap tu banyak dosa kan, sebenarnya bukan. Tapi saya rasa saya Banyak dosa. semua manusia Banyak dosa. semua manusia Melakukan ada dosa kesalahan, masing-masing. Betul tak? Itu memang kita tak boleh nak lari lah kan. Tapi paling saya menangis, saya isap, saya salam ibu saya lah. Tapi bukannya buat dosa ke apa, just salam, peluk je macam tu je. Sebab just want to refresh pagi raya tu macam anakmu ini suci, minta maaf untukmu. Oi, Ya, Allah. betul. Tapi soalan tu Caca lagi. Bila sebelum ni, orang kata sebelum jadi artis, tiba-tiba dah jadi artis sekarang. Ada tak yang macam saudara-saudara yang macam sebelum ni tak ada bertegur sangat, ataupun kawan tak bertegur, tiba-tiba jadi artis lah. Kau tahu ada kerja baru. B, you ingat I tak B? Contoh, betul Mai? Ramai bang, ramai. Ramai. Tiba-tiba jadi saudara. Tiba-tiba saya macam, siapa ni? Hidup raya ke dia minta nyanyi? Diorang suruh nyanyi. Tapi saya pandai-pandai lah. Saya bolehnya bayar sikit. Duit raya lah sikit. Duit raya lah sikit. Macam tu. Macam Furhan sendiri, untuk raya awak sebelum Sebelum mati dengan selepas artis. Selepas artis dia banyak dahulukan anak-anak dia. Betul, anak-anak. Dahulukan anak-anak. Saya tak pakai baju, tak makan, tak apa. Penting anak-anak. Yang penting anak-anak makan saya makan. Jangan dulu. tanya berapa anak. Tak ada belum kahwin ni. Okay, kehidupan selepas artis kan. Banyak berubah. Yang macam yang diperkatakan tadi. Selepas saya jadi artis, ada yang mengaku saya pernah kerja situ. Ada yang mengaku saya ni dia tu cikgu vokal saya. Padahal saya tak pernah. Betul, semua nak. Saya pernah belajar vokal dengan dia. Padahal saya tak pernah belajar vokal. Mungkin muka sama kot. Muka sama. Mungkin aku yang belajar masa tu. Oh, mungkin lah. Tiada. Lepas tu ada sepupu yang Kau isyak kau ah. Kau jangan nyanyi Rul. Okey, aku tak jangan risau. Lepas tu ada yang sepupu yang dulu tak pernah bertegur pun. Tapi tiba-tiba di MIG mengaku sepupu. Tapi memang ada sepupu, tapi dia tak pernah bertegur. Tapi Kau lah tak nak mengaku lah. bukan. Dia macam ni lah. Dia macam jadi artis ni adalah satu pemangkin untuk kita bertegur. Walaupun kau dengan aku tak bertegur sebelum ni, tapi benda tu merapatkan silaturahim secara tak sengaja. Sebab dia akan tegur kita dulu. On positive side tu, segala apa yang pernah berlaku sebelum ni, so jadi refresh, semua orang akan menjaga silaturahim kembali lah. Ya, betul. So betul. orang kata ada baiknya juga. Kalau orang yang buat tak pernah kenal lah, tapi janganlah babe ni lu ada RM50 tak? Mesti ada pernah juga. RM50 tak ada lah. Ada, bang tarik sikit. Tarik tu dah suruh tarik. Member dia makan rendang kan. Bang tarik sikit. Boleh ya. Tak bersih. Dia tak layan lah. Dia demand juga babe. Tarik macam dia tarik sikit, bayar sikit. Kerja apa? Kerja. Sekarang betul. Kalau suruh saya tarik sikit sekarang kan. Tarik sikit. Saya cakap semongko. Ma. Ya. Momen duit raya mah. Daripada kau kecil, tak kisahlah kau memberi ke, kau menerima ke, yang paling kelakar pernah kau face mah. Aku rasa bila momen masa kecil-kecil tu lebih menghargai lah. Duit raya. Sebab kita menerima, bukan kita yang memberi. Dan kau akan fikir banyak cara atau banyak auta untuk nak beratur sekali lagi kat belakang nak jumpa pakcik yang kaya. Nampak effort kau. Betul. Apa yang kau bagi effort lah. Kalau kau effort kau cantik, dia akan bagi lah. So setakat ni semua gagal lah. Saya boleh try. Sila. Saya boleh try. Betul. Okay, kalau awak nak try dengan GM awak lah. Awak yang general manager sana. Dia kaya. Boleh ke? Saya memang setiap tahun raya saya tak memberi duit raya. Dari sini kehidupan awak.
So ramai orang macam kenapa tak bagi duit raya? Nak. Kenapa? Saya nak orang appreciate saya tanpa duit raya. Cara tak, cara dia appreciate ni mana tak ada orang datang raya mana dia. So pekerja-pekerja staff SRC, dah tahulah. You know who your boss are. Tapi betul ke? Betul ke? Tak lah. Untuk budak-budak kecil lagi lah. Budak-budak kecil dan yang lebih dewasa. Oh, saya dikira budak kecil. Awak dah kira tak dapat dah. Dah jadi Tak artis kecil ni. lah. Oh, iya ke? Tak ada. Awak tunggu job je daripada dia. Tu kira duit raya lah. Tapi bukan hari raya je. Bulan-bulan lain baru nak dapat job. Betul. Tapi pasal kena bagi saksi juga. Betul. Kena potong tak? Kena potong juga. Ada kerja kena potong juga. Tu bukan duit raya. Tu bukan duit raya. Itu kan duit raya. Kalau duit raya dia bagi full. Karul, tanya-tanya orang. Apa dia? Aku. Aku sekarang ni Setiap tahun dah berapa tahun dah bergelar bapa? Apa okey. Dia makin tahun makin seram nak bagi duit raya budak-budak. Sebab bukan okey. Berapa allocation yang disediakan? Untuk anak-anak buah yang rapat-rapat. Untuk anak dulu. Untuk anak confirm kau bagi 100 orang. Anak berapa je. 100 je kau bagi anak kau. 100 orang. Itu hanya untuk hari raya. Belum hari-hari yang diminta tu. Dia minta pergi sekolah. Dah lah sekolah dia memang dah ada makanan. Tiba-tiba Sabar. Jangan diluahkan dekat sini. Kau dengar tak anak-anak? Raya kau nak? Hari-hari kau nak? Belum. Zaman sekarang pula budak-budak yang paling takutnya, tak tahulah, mungkin tahun ni tiba-tiba dia orang start keluar QR. Seram. Tapi yang sebelum ni aku nak bagi RM5 dengan RM10. Bising. Buka depan-depan tu. Ya. Faham? RM5 je. Betul. Memang pernah terjadi. Masalahnya Awak buat macam tu? Tak. Anak buah saya lah kan. Dia buka dapat RM1. RM1 macam tu. Dia bagi tunjuk dekat tuan rumah tu. tapi RM1 bagi tahu RM1 je, ni RM5 tau. Saya yang malu kat situ. Tapi budak-budak jujur. Budak-budak kalau dia dapat sikit, dia cakap sikit. Tapi kenapa kita tak berani buat benda tu? Saya buat. Sebab takut. Aku tak buat tau. Aku memang tak buka pun sampah tu di depan orang. Betul. Tapi Mungkin ada banyak mak benda yang aku menanti kalau- kat belakang kot. Banyak benda menanti. Rotan, kayu, cubit sampai mengelupas. tali Tak, pinggang. dia sebab dia every time sebelum pagi tu arwah bapak aku akan pesan, ambil simpan. Benda ni yang kena pesan dekat orang ramai. Mungkin bapak dia yang budak-budak sekarang pesan, ambil, buka, tunjuk, bagi tahu. Bagi tahu. So kira berapa? Sikit bagi tahu, pressure minta Kan? lebih. Sikit beratur lagi ikut amal. Beratur lagi. Kalau dua Dapat kali lagi jadi RM1. Bukan RM4. Berapa kali beratur dia nak kena beratur? Tapi betul. Sebab aku rasa back to parents, faham situasi orang bagi kadang-kadang ada rumah besar, dia bagi RM2. Mungkin dia dah, engkau ni orang ke 1,800 bagi. Dah bela-bela baca-baca dah tinggal. Mungkin kalau pagi raya tu saudara mara dia akan bagi lebih lah. Dan back to keikhlasan, the reason why kita bagi duit raya ni bukan pasal adat ke apa ke tak. Ini adalah bersedekah. Kita meraihkan hari kemenangan. So mungkin dia setengah Gen Z mungkin kan mengharapkan umur 18 kan, mengharapkan duit raya. Jangan. Bukan. Mengharapkan. Ni cuba kalau check sudah 300 tu. Kan sampul banyak tu Efrim tu. Betul lah. Nanti aku buka. Buka kosong. Aku mengharapkan juga. Enggaklah. Every time raya apa value raya ni dia? Kau macam aku cari kesesakan. Walaupun kita orang saya dapat baking, aku tak pergi sofa susah, tapi aku cari ni. Tak, itu soal apa? Tak tahu, itu yang rasa macam tu. Raya lah. Momen tu kau buat rasa raya lah. Ni raya. Raya tu raya. Furan. Saya kalau value hari raya tak ada yang lain. Saya nak raya dengan mak ayah je. Mak ayah sebab yalah ada orang pun mungkin tahun depan tak ada, mungkin 2 tahun lagi tak ada. Jadi saya kalau saya tak boleh balik raya tu, saya sedih lah. Selama 34 tahun saya dah umur 34, belum pernah lagi saya berraya. Tak pernah miss lah. Tak pernah miss. Tapi kalau miss tu rasa macam sedih lah. Berapa beradik? Ada 5 orang. Saya pernah saya nombor 3. Saya pernah ada masa tu saya tak pakai kereta ni. Masa tu saya jual murtabak dekat Muar. Masa tu nak beli tiket bas pun dah Habis. Saya ada motor je, dapat motor ES5. Saya daripada Muar pergi Terengganu, Perah. Berapa jam tu?
dalam 6 pagi bertolak, pukul 7 pagi bertolak, pukul 6 sampai. Berapa kali isi minyak? 2-3 kali lah. Lepas tu RM25 macam tu lah. Kena bawa tangki sekali lah. Bawa tok dalam ni bawa lah. sekali. Standby. Lepas tu bawa roti juga. Sehari sebelum raya. Memang tak puasa lah. Faham. Musafir okey. Musafir. Tapi masalahnya saya makan dekat makan dekat Petronas Muazzamu, semua tengok makan. Yang tadi Lantak musafir kau. kalau macam tu mu kapir. Jangan. Kalau boleh bersorok-sorok. Betul. Tapi tu momen yang tak boleh lupa lah. Sehari sebelum raya. Kalau raya tempat orang memang saya menangis lah. Nah, tu momen raya. Caca sendiri apa rasa macam okey benda ni kena berlaku baru rasa raya? Kena nangis kot. Lima feel nangis dia ni. Tapi saya Buat lagu nangis untuk dia. saya orang tengok daripada luaran saya kan nampak kasar kan, tapi sebenarnya hati saya lembut sebenarnya. Saya mudah tersentuh. So kalau macam nampak orang tu cerita sedih ke sampai dekat hati saya akan nangis. Okey lah. Lagi-lagi saya tengok mak saya lah, saya nak. Untuk Caca sendiri kan, apakah momen yang Caca rasa macam appreciate raya ni, kalau boleh aku nak long last this moment, aku tak nak ada benda ni next, aku tak nak kehilangan ataupun tak nak ada benda ni berlaku untuk spoilkan raya aku. Macam saya sendiri, macam cakap tadi, nenek saya apa semua bila dah tak ada, saya rasa macam kehilangan besar. So macam Caca sendiri, apakah momen yang Caca rasa macam tadi cakap, akan balik berjumpa bersama keluarga, aku akan appreciate this moment. Every raya aku apa nak jadi, aku kena balik juga, sebab itulah raya aku. Kalau Caca nak setiap kali raya saya nak semua ada, family saya semua ada. So itu adalah momen yang paling best dalam hidup saya, sebab semua orang berkumpul dan semua boleh orang kata luangkan masa bersama-sama. Sebab masing-masing kan kerja busy. So bila hari raya ni je orang free and orang boleh berjumpa. Macam tu lah. Tapi korang pernah beraya di perantauan? Tak pernah lagi. Okay, aku selamanya macam Furhan juga, aku takkan miss untuk balik raya. Tapi aku nak cari feel beraya di perantauan tu. So aku ada ambil satu show. Dulu zaman bujang lah. So ambil show tu di bulan puasa dan langgar hari raya. Okay, so masa last berbuka puasa tu, kan time tu zaman pakai iPod So aku DJ lah. So aku letak playlist raya, so aku shuffle. So aku play. Bila play tu, tahu lagu apa yang keluar? Bila tiba Pulanglah. Oh ya Allah, kena betul Kena time tu baru aku faham. Minum dulu, sembung dulu kan. Minum dulu. Kalau kau sebelah tu dekat bos kau ni. Tengok sini, tengok sana. Kalau kau sebut kat bos kau ni, semua menanti tu. Sini semua sini. Kita tengok atas. Tengok atas. Okey. Berhujan pula kan. Tak, ini cerita sedih. Cerita sedih. Cerita perantauan tau. Lagi saya tipe hits. Tak, kita tengok mak ni tengok makan. Tapi tadi playlist memang kena yang pulang sebab pulang. Sebab aku tak pernah feel tu. Feel raya luar. Sekali tu bila aku raya luar tu, aku rasa feel yang Apa benda pertama yang kau rasa bila dengar lagu Pulanglah tu? kita orang beramai-ramai buka puasa last. Diam. Semua kena. Mana lagu tu kena kat semua. Kena lah semua pada muka lah. Siapa suruh ambil job tu? Gatal sangat nak main show luar kan. Dan momen tu pula tu macam kenapa aku kat sini duk tengok muka kau kan. Dekat ni lah, Eropah lah. Makan macam alamak, game lah. Pada muka lah. Aku Pada ingat muka lagi momen tu masa aku dengan Free lah. Guys. Dan tu kau kat luar. Sedih tu. Oh, pergi tak? Show sama. Show sama. Eropah. Dia bukan Eropah, Eropah. Nak juga. Kau mau macam mana? Aku rasa raya orang berbeza-beza kan. Tapi aku rasa raya dulunya spirit tu datang 2-3 hari sebelum. Bila semua cousin-cousin datang. Contoh adik-beradik belah mak adik-beradik belah mak atau ayah. Bila kita tidur semua bersepah kat luar. Yang ada dalam bilik pun tidur dekat luar. Yang dalam bilik tu semua kita bagi kat makcik, pakcik semua yang memang tidur berdengkur semua kita letak kat dalam. Kau boleh memang nak mangga siap-siap bagi diorang tidur berdengkur, letak soundproof macam kat studio. Kan kita ni adik-beradik ni, cousin-cousin ni, itu dia. Bertempiaran tak kisahlah. Tapi itulah momen bila kita nak masak sama-sama, nak bersihkan rumah sama-sama.
Itu antara momen yang aku rasa sukar nak dapat sekarang lah. Lepas tu mandi pagi berebut tandas. Oh, belum kira dia tak mandi lagi. Betul. Lepas tu antara benda yang bila dah besar, bila kita dah beraya kan, dah salam-salam, kadang-kadang dekat TV ni dia main Kabi Kushi Kabi Gem. Kau tengok nanti semua cousin-cousin semua duduk kan, tengok cerita. Diam semua kan. Dia padahal nangis. Pedih-pedih. Lepas tu tak tanya kan, kau nangis ke? Tak lah, mana ada kau ni. Sial lah kau. Lagi toilet je lah. Dia awak rasa tak momen itu? Awak kadang-kadang kan, okay, bila aku bercerita kepada budak-budak contoh kan, dulu zaman kita orang dulu, kadang-kadang api tak ada, elektrik tak ada pun kat rumah. Kita ada lampu pelita, lilin, itu je. Kipas tak ada apa, tapi kita tidur relax je. Saya punya moment tu time saya kecil je. Saya kecil dah sekolah menengah, sekolah rendah ni tak adalah. Kita ni tak dari pernah rasa sekolah benda kecil tu. sekarang apa sekolah menengah. Itu je momen tu. Macam tu je gaya dia. Tapi sebab mungkin sekarang ni ada family yang ambil pendekatan yang macam bila raya je, aku malas lah nak pergi tidur hotel je lah. So sebenarnya for me lah, for me lah, for you lah. Sometime sebab ada start je satu orang atau satu adik-beradik buat macam tu, habis. Jadi kan tahun lepas Kak Long buat, tahun ni kita pun tak payah, ni habis kan. Dan momen macam kau cakap tadi tu semakin lama dia sebenarnya macam tradisi tau. Semua orang balik tu akan bertonton Narita tu akan bersepah, masing-masing bawa kipas. Sekarang momen tu susah lah. Kalau polis tahan Roblox tu 30 kereta, belum tentu ada yang bawa kipas, betul tak? Betul. Sekarang kalau dah dapat memang tak ada lah. Kipas kat telinga, kipas kat ketiak, ada kipas. So kalau dulu bawa kipas ni yang duduk kan, masing-masing ni family ni Angah, ni family Malung, ni kat bilik, ni aku dah letak ke lambu. So macam sekarang ni momen tu yang sekarang kan. So momen tu mahal lah. Siapa yang dapat rasa momen tu, kalau korang rasa momen ada rare lagi yang korang rasa macam korang boleh tulis komen juga. Sebab benda ni which is ini nostalgia, which is hari raya bukan saja pasal kita menyambut kemenangan. Ini adalah kita bermaafan, mengeratkan silaturahim. Inilah semua orang luangkan masa untuk bersama yang tersayang. Betul Mai? Sayang Mai? Betul. Ya Mai? Sayang siapa Mai? Yang mereka semua yang kita sayang ni. We are not promised tomorrow. Tomorrow never die. Betul. And die with a smile. Wah, itu dah gubernur Mas berada di kau. Saja aja love me. Bukan. Itu sama awak. Okey, mungkin Furhan. Furhan nak bagi kata-kata hari raya, ucapan dan sebagainya kepada peminat, kepada orang belakang rumah, kepada sepupu yang mengaku tak mengaku tadi, silakan. Saya Furhan Zahari ataupun Furhan Expose mengucapkan selamat hari raya kepada semua umat Islam di dunia ini. Kita raya-raya juga, gembira-gembira juga, tapi kita jangan lupakan saudara kita di Palestin dan juga di Iran juga, dan semua umat Islam di dunia ni. Doakanlah mereka supaya mereka dapat bergembira sama macam kita juga. Itu daripada saya. Jangan lupa dengarkan Teman Raya. Macam Macam Caca juga, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. And jangan lupa dengarkan lagu Teman Raya dan sentiasa berdoa kepada orang-orang yang di Palestin juga. Okey, kalau nak duit raya, boleh hantar QR pada saya. InsyaAllah saya takkan scan lah. baru nak jumpa. Tapi kadang-kadang benda tu perasan tak, kadang dia jadi macam satu konsep atau platform bersedekah bila orang letak macam QR touch and go kan. Kalau lah benda itu boleh mendatangkan kegembiraan walaupun sezarah, dan rasa benda tu kadang-kadang tak perlu banyak pun. Kadang-kadang kita orang buat dalam family ke kawan-kawan kan, benda tu dapat satu sen.
aku dapat. Weh, Furhan bagi 1 sen. Sial. Tapi benda tu boleh membuatkan kita happy. Betul. Dan sebenarnya momen bersama. Ya. Kalau tak sidai WhatsApp tu kan. Betul. Ni ada QR. Ya, Laju. try. Kau tak ambil lagi, cepat scan. Dah habis kuota. Tapi aku rasa sebenarnya pesanan ni bukan sekadar raya je lah. Mungkin bergerak ke hadapan, kita sebagai manusia sentiasa cari alasan untuk nak membahagikan orang. Kan? Kita tak tahu masing-masing ujian masing-masing macam mana kan. Kalau rasa kita boleh nak membuatkan orang tersenyum sedikit, jadilah reason untuk buat orang tu tersenyum. Nobody's promised tomorrow. Free, mungkin ucapan raya kepada semua, terutamanya penyokong-penyokong SRC juga. Mewakili SRC juga ni. Saya Dan mewakili juga Mai Bocor. Okay. Saya mewakili SRC dan Mai Bocor. Kita mengucapkan selamat raya Mazal Batin kepada semua. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu yang korang minat. Tak kisahlah lagu SRC ke, lagu siapa ke. Janji lagu raya yang membuatkan korang happy. Itu je. Macam Amar cakap tadi, kalau kita mampu gembirakan orang, buatlah. Itu je. Raya Mazal Batin. Okay guys, untuk episod raya kali ini special, kita bersama dengan SRC. Kita terima kasih sekali lagi kepada Furhan, Caca dan juga Every mewakili keluarga SRC dan juga Amar. Aku sampai tak tahu. Yes, dia bersama dengan saya dan juga bersama SRC, dia pukul rata. Ke mana-mana dia berada, dia ada je. So saya mewakili Mai Bocor Isef untuk first episode ni, which is kita pun nak minta maaf kalau ada salah silap. Segala perbualan kami ni adalah sekadar untuk memberikan perkongsian yang baik kepada korang semua. Yang mana baik boleh ambil, yang mana tak baik tu korang ignore ataupun komen je lah, supaya algoritma naik lebih sikit lah. So ampun maaf, kami di keluarga Mai Bocor bersama dengan tim mengucapkan kepada anda semua, balik kampung jangan lupa cek kereta, pastikan semua dah selamat, make sure keluarga ada, takut tertinggal kat tepi jalan ke apa ke, double check, jangan rushing. Ingat, kita punya raya ni adalah raya istimewa untuk bersama yang tersayang. Jadinya momen kita bersama. Yang penting kita cari teman raya. Hai. Sayang. Tarik. Kejap lagi. Okay, thank you guys. Kami di Mai Bocor Dan juga Suria Records ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Cukuplah bersembah. Raya kita happy, raya kita selfie. Oh, I am sorry. Raya jalan sana, raya jalan sini sampai esok pagi. Oh, oh, oh. Raya kita jumpa, bergelak ketawa. Raya setahun sekali. Jadi sekarang siapa ada di dalam hati? Saya